Ada seorang customer tanya satu soalan yang sangat menarik. Beliau ada simpanan sekitar RM200,000 dan sedang merancang untuk tukarkan sebahagian daripada simpanan itu kepada emas fizikal sebagai persediaan persaraan. Soalannya ringkas tapi sangat penting. Saiz emas apa yang paling sesuai untuk persaraan? Jawapannya tak semestinya satu jenis sahaja. Ia bergantung kepada bagaimana seseorang tu rancang untuk menggunakan emas tersebut pada masa hadapan. Biasanya saya akan terangkan 3 kategori saiz emas yang sesuai untuk bakal pesara. Kategori pertama ialah emas saiz kecil seperti 1 dinar, 5 gram ataupun 10 gram. Saiz ni sangat praktikal kerana mudah dijual sedikit demi sedikit apabila perlukan duit tunai. Bagi pesara yang mahu jadikan emas sebagai sumber belanja bulanan, saiz kecil memberikan fleksibiliti yang sangat bagus. Kategori kedua pula ialah emas saiz sederhana, contohnya 20 gram, 50 gram dan 5 dinar ataupun 10 dinar. Saiz ni berada di tengah-tengah, tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. Sesuai untuk mereka yang merancang jual emas sekali sekala, mungkin setiap beberapa bulan bergantung pada keperluan perbelanjaan. Kategori ketiga ialah emas saiz besar seperti 100 gram ataupun 250 gram. Emas dalam kategori ini biasanya dipilih oleh mereka yang nak maksimumkan keuntungan jangka panjang. Fokusnya bukan untuk dijual dengan kerap tapi untuk melindungi nilai kekayaan daripada inflasi dan penyusutan nilai mata wang. Untuk pelanggan saya tadi, prosesnya sangat mudah. Belian boleh dibuat terus melalui aplikasi Public Gold. Selepas pembayaran, beliau hanya perlu buat temu janji untuk ambil emas di mana-mana cawangan Public Gold di seluruh Malaysia. Emas tu boleh disimpan sendiri di rumah, dalam peti besi atau lebih selamat di dalam safe deposit box. Dalam perancangan persaraan, saiz emas yang dipilih sebenarnya menentukan sejauh mana fleksibiliti kewangan kita pada masa hadapan. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.